Guys, untuk video kali ni Azim nak tunjuk dekat korang cara pasang kain kursi. Untuk kursi yang lama korang boleh ganti kain-kain yang baru tau. Kalau korang beli kain kursi daripada Utan King, korang akan dapat kain kursi yang macam dalam video dan 2 handle bahagian armrest. So, korang perlukan skru bunga macam ni untuk buka bahagian skru di bahagian belakang kursi macam yang kita tunjuk dalam video tau. Dah selesai untuk dekat bahagian belakang, korang hanya buka skru dekat bahagian bawah kursi yang ini pula. Kemudian korang masukkan kain kursi yang baru dekat bodi yang lama yang macam dalam video kita tengah tunjuk dekat korang. Dan step yang seterusnya, korang pasang bahagian armrest dekat bahagian kiri dan kanan. Dan step yang seterusnya, korang hanya skrukan balik dekat bahagian mana yang korang buka. So mudahkan untuk cara pasang kain kursi yang baru dekat kursi korang yang lama macam ni. So nak dapatkan dekat mana kain kursi, korang boleh saja tekan bel kuning dekat bahagian bawah. Dan jangan lupa tekan button follow, like and share supaya korang boleh tengok video yang lebih menarik. Kita jumpa di next video. Bye bye.